Assalamualaikum. So ini dah tempat mati kencing. You kelas B eh? Apa lagi? Okay. Aku tu kerja kat airport. Tak je kat tu. Dah makan sambil belajar. Ketua kelas. Sorry, it's DJ. Tarut. Hello semua. Hello. Hari ni kau nak pergi Astro Bukit Jalil. Senang Yana? Astro Bukit Jalil. Industrial Day Class Trip. Yeah. Class trip lagi bos. Boleh bonding. Kali ni kami naik 5 kereta. Kereta Amar. Lagi best. Kereta siapa lagi? Nat. Kereta Nat. And Madam Isma. Yaya, kereta Yaya juga tapi Yaya seorang. Dia daripada rumah dia Kajang. 8-11 minit kita orang akan gerak ke Shah Alam. Estimate time dalam 9.30 ke 10 sampai asal. Kita ulang balik. Kita orang on the way nak pergi Astro dah. Astro sebenarnya kita orang kena ada dekat sana pukul 10.30, 4. Kita orang kumpul dekat parking dekat sana pukul 10 dah. Okey, alamak ada cahaya dah kat belakang. Okey. Dah sampai Astro tapi tunggu yang lain. Yaya kalau tak cuma dengan Tuan Ir rombongan hari ni tapi dia datang lewat dia. Dah sampai awal kita orang 9.40. Tapi Madam paling awal lah. Madam baru make up. Ya. Kita nak habis dah budak ai. Nak habis dah. Macam student dah. Kau panggil kakak eh. Bayar ke kakak. Alright. Oh Hi, so I'm bringing them all. Yaya bringing us all to Astro. Alright. Dah berkumpul. Okay. Click or click? Click. Good morning kakak. Morning dek. Kakak repeat dah 3 kali dah. Apa biasa ni? William. Menarik. Madam bagi honest review. Baju okey cantik. Visual macam mana? Handsome tak hari ni? You have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get Okay, tutup. 6. Boleh lah. Untuk Madam. Jadi kita tunggu siapa? Kita tunggu ni. Seorang mamat ni dia naik bas. Lagi bas dah sampai, dia tak turun. Jadi kita tunggu, apa nama dia? Muhammad Azril Izwan. Ya Allah, awak siapa? Saya. Sejak kasi. Famous. She famous. Ya. Dia terrun. Dia terrun dekat Jamban. Dah dapat group visit. Pakai tempat kerja ke Kisha? Tak. Aku tu kerja kat airport. Ambil mentor kerja kat airport? Oh, yes. Faham. Ni ketua kelas. Kakak excited tak hari ni? Harus. Kakak ni kan mantan artis. Aduh, mantan artis. Okay. Lambat. Dah lambat. Oh my god. Kita tengah briefing pasal a bit about Astro Audio, about how we use process semua. And then Macam introduction Astro lah. and then apa what's going on lah behind the scene apa pakai. Dah makan sambil belajar. Ni apa? Oh ni Astrawani. Oh ni master control. This is my fifth hanger, guys. Congratulations. Sorry. This is like the main station for radio. Okay, welcome to Astro Audio. Kalau nampak je lighting merah ni, mana nak on ni? Kelihatan Rembau. Serentak je kat tu. Ini adalah kita punya announcer. Nama Adil, Pak Azad, Nabil. Diorang sebelum Fazil punya show. Baru lah Fazil. 10 pagi sampai 1. Lepas Fazil pula Isya.
1 sampai 4. Lepas Isha kita ada Syasha dan juga Haziq 4 sampai 8. Ramai klik. So basically every year kita buat akan di sini. So based on As an announcer. Yeah. So you always remember that when you go on because you've got all the The job here is to report to you unusual traffic. You know what that means? That means At the end of our tour, we going back because it's almost 12. Recorder daripada 16, 16. Ini kan? Ini dah masa kan? Media Isma zaman ni. Media Isma zaman kau kat sini. Zaman kau kat sini. Tak zaman saya. Zaman ai Ini kan? Lepas tu ni seumur 15 kan? How was the tour today? it was fantastic. This is your class for later I pun lupa makan berapa lagi. Oh my god. Nak pergi tanda Astro? Okay, nak ikut. Okay. Assalamualaikum. So inilah tempat mandi kencing. Inilah tempat di mana tanda sama dah lihat. So inilah. Wanginya. Sebab tempat ni nak cuci tangan ke? Boleh rekod dalam tempat dia kencing. Tapi sama sebab tanah dia bersih. Kita nak wrap up. Kalau tak minat, tak payahlah, jangan buat. So kalau nak tahu minat ataupun tak tu, kalau nak minat ataupun tak pun, tengok masa korang intern tu. Pesanan yang dekat adalah whatever it is, nak buat apa lepas ni, habiskan degree ni. Tu je. Madam, how was the tour? I enjoy. Awesome. Great. Wow. Ni yang kita punya top student hari ni. Madam, paling banyak soalan ni. Paling banyak soalan yang ini. Aku nak mengajar. Media Isma hajar. Dari semua ajar. Best tak hari ni, sir? Allah, bestnya. Lagi-lagi kedua dengan kami satu kelas macam ni kan. You are class B Oh my god. So good. Thank you guys. Saya nak jumpa Nadir please. Oh my god. How was today? It was very informational. Is that word? Educational. Yeah, informational. Kau cepat Saya rate tour kita 9 sebab saya dapat jumpa Fazil. 7 and sebab Sebab aku tak nak dapat tengok masa dekat explore tempat awal. news. Tak 8/10. Right. Wait, never mind. Maybe 8.5 because we get to see someone that we rarely get to see. 10. What 10? Dapat nampak Dabita. Tahu tadi nampak je Dabita. Dia zoom kalau boleh nak sampai berpori dia tu. Dia zoom lepas tu dia tengok sampai full story. Story. 2 je sebab tak jumpa Tinker. 5 lah sebab tak jumpa Kak Lina Pompom. Alah pula dah tiba-tiba. 7 lah 7. 7 juga sebab salah jalan, lambat sikit, rasa macam rushing, tu lapar tapi macam sejam je macam nak lagi. Macam tak cukup lah. Tak cukup dah. Tak puas. Tapi kalau boleh nak on air sekali. Kau tu kerja kat airport. Tak payah Kisha. Kisha balik je. Rombongan. Bye. Good luck kepada 2B. 2E. Carut. Good luck kepada semua pelajar 2A. You guys. Apa lagi? Okay. Kata-kata apa? Kata-kata. Bukan. Kata-kata terakhir untuk kita punya rombongan. Okey. Objektif hari ini telah tercapai. 15 orang pelajar penyiaran daripada kampus Rombau berjaya hadir penuh untuk misi hari ini. Kita buat rombongan ke Astro Radio Tour. Okey. Saya rasa banyak pengalaman yang telah kita dapat dan awak sendiri telah melihat secara langsung bagaimana operasi hari ke hari Astro Radio. So saya berharap awak luluslah dengan cemerlang. Amin. Subjek-subjek yang berkaitan dengan broadcasting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.
We're going home. Ya ke? Ya ke? Okay guys, thank you for watching this vlog. This is the end. Close. Bye semua. Stay tuned for the next vlog. Don't forget. Don't forget to like and subscribe. You guys awesome.